tahun ini kita ada hampir 8 ekor lembu sadok yang memang kita rasakan memang baik-baik bakanya, dan kita ada juga pertandingan teka berat lembu sadok dan macam-macam ada. Dan yang paling istimewa, ini saya nak minta media highlightkan, Melaka Agrofest tahun ini hadiah utama kita adalah seekor lembu sadok. Jadi sebelum ni setakat hadiah motor, hadiah TV. Kali ni kita buat kelainan sikit. Selain daripada ni, siapa pengunjung yang bertuah daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad tu, insya-Allah Ahad petang kita akan umumkan siapa yang bertuah, bawa balik sendiri lembu sadok. Jadi ni satu perkara yang sangat menarik. Dia terbuka kepada semua orang. Terbuka pada semua orang, sama ada orang Melaka, orang luar Melaka pun boleh datang, orang Afrika pun kita rasa boleh datang, tak ada masalah. Untuk kita sama-sama memeriahkan, dan juga insya-Allah mana tahu rezeki akan dapat lembu sadok.